70% kes mati pucuk berpunca dari gaya hidup, tapi ramai lelaki masih ulang tabiat yang sama setiap hari. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Topik kita hari ini agak berat, tapi sangat penting. Punca mati pucuk. Ramai lelaki bila mula hilang kekuatan tenaga batin, mereka sangka ia hanya masalah umur. Ada pula yang anggap itu benda normal sebab penat kerja, stres atau kurang rehat. Tapi hakikatnya, mati pucuk jarang berlaku tiba-tiba. Ia perlahan-lahan dibentuk oleh gaya hidup yang kita ulang hari-hari tanpa kita sedar. Dan lebih menakutkan, banyak punca kepada mati pucuk juga berkait dengan masalah kesihatan lain, termasuk jantung, tekanan darah dan juga kencing manis. Hari ini saya nak kongsikan 3 punca utama mati pucuk dari sudut saintifik dan juga praktikal, supaya kalau korang sedang hadapi masalah ini, korang tahu apa yang perlu diperbaiki. Yang pertama, masalah aliran darah ke zakar. Reaksi berlaku bila salur darah terbuka luas dan membenarkan darah memenuhi tisu zakar, lebih tepat lagi ruang dalam corpora cavernosa. Kalau saudara sempit, keras atau tersumbat, darah tak akan sampai secukupnya. Reaksi jadi tak stabil, tak cukup keras ataupun cepat kendur. Masalah ini selalu berpunca daripada kolesterol yang tinggi, merokok, tekanan darah tak terkawal dan gaya hidup tak sihat. Yang menariknya, banyak kajian menunjukkan ED adalah tanda awal kepada penyakit jantung, sebab salur darah ke zakar lebih kecil dari salur darah ke jantung. Jadi tanda-tanda ini akan muncul lebih awal.